Apa tu? Perasan tak, dah lama sangat tak ada video masakan ikan. Jom hari ni kita masak ikan bawal sweet chili Thai. Rasa dia memang lain daripada lain. So mula-mula ambil ikan bawal, dia siap gelap. Kita lumurkan ikan bersama garam dan serbuk kunyit. Ratakan keseluruhan ikan. Kalau letak tepung jagung pun boleh. Lepas tu kita boleh masakkan ikan ni sampai garis dan golden brown. Yang ni saya masukkan sekeping untuk tak nak bagi dia melekat. Bila dah masak, kita boleh angkat dan kita tepikan. Untuk bahan tumisan, kisarkan 7 biji bawang putih, masukkan cili merah, 3 akar ketumbar dan daun dia sekali. Kisarkan kasar je, buangkan sedikit minyak lebihan tadi. Lepas tu kita boleh tumiskan sampai naik bau. Rasakan dengan sos tiram dalam 1 sudu, 2 sudu sos ikan, 3 ke 4 sudu sos cili Thai. Masukkan 2 daun 50, sedikit air. Tumiskan sampai kuah kita pekat. Rasakan dengan gula kabung, kalau tak ada gula biasa pun boleh. Sedikit garam kalau kurang masin. Air sekali boleh perahkan limau nipis. Lepas tu masukkan irisan daun ketumbar, kacaukan sampai ia sebati. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api. Lepas tu kita boleh tuangkan sos ni atas ikan tadi. Siaplah resepi mudah dan simple kita hari ini. Ikan bawal masak sweet chili Thai. Memang sedap. Rasa dia memang lain daripada masak 3 rasa dan sweet sour. Korang kena cuba dekat rumah. Rasa sos dia manis dan balance dengan rasa masam dan pedas. Dengan isi ikan yang lembut dan manis, memang bertambah sedap. Ratah macam ni pun dah sedap. Ni kalau makan dengan nasi, confirm tak cukup. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.